Oke guys, sebelum kita nak bersembahkan full line up freestyle kita malam ni, betul tak? Kita mempersembahkan terus, kita jemput pemain kita dari dulu, boleh tak? Apa jam? Tepukan paling gemuruh untuk my best friend Hanafi, one of the best guitar.
gua mo. Gaya-gaya mo. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kawan semua? Wow, ramainya malam ni. Ya? Saya nak tengok saya, janganlah. Tengok kawan-kawan semua kan. Terutama sekali kita nak ucapkan terima kasih kepada Bob sentuhan tepukan untuk Bob yang membuka ruang, yang membuka peluang untuk kami singgah sebentar bersempena dengan promosi bagi konsert Crystal OG. Tepukan untuk Crystal OG di mana yang menggabungkan barisan original generasi dari tahun 2000 sampailah yang korang semua tahu. Okey, dan malam ini kami ingin memberi hello brother. Sebenarnya bila cerita pasal Bukit Bintang ni banyak sejarah dia dengan Crystal juga tau. Tapi tak apalah, nanti kita cerita sikit-sikit. Nak kena cerita ke? Aduh, janganlah. Tapi tak payahlah. Nyanyi je. Alamak. Okey, baiklah. Pada malam ini kami dibarisi oleh generasi Crystal, tetapi hanya 4 orang saja mewakili yang lain dulu, boleh ke? Kalau nak semua 8 orang, 10 orang, 12 orang, 15 orang, 20 orang pun kita boleh panggil. Tapi malam ni kita wakilkan 4 dulu. Kalau ada mendapat sokongan yang cukup, baru lagi kita buka lagi untuk ramai lagi join Crystal OG. Boleh? Tak dengar atau tak cukup semangat lagi nak dengar Bukit Bintang boleh? Wow. Baiklah. Macam konsert dah rasa ni. Macam mana ni? Layan Okey, baiklah. Sebenarnya konsert Crystal OG kita nak belanja sikit beberapa buah lagu khas untuk korang yang mungkin dah lama tak warm up. Kita warm up sikit dengan beberapa buah lagu, boleh ke? Betul janji boleh? Ayo kita mulakan aja. Tangan di atas boleh semua. Bukan satu tangan tapi 2 tangan. Sana. Tak ada pun. Thank you. Dekat sini dah hilang. Lagi sekali tak ayo semua. Oh, tengah laut. Alright, sama-sama kira dengan lagu solo boleh. Ayo. 不。
Selagi ada apa? Okey, kejap kita tanya dia. Selagi ada apa? Bukan. Ada rindu. Selagi ada rindu. Kalau ada rindu nak buat apa? Ada cinta. Kenapa bila ada rindu adanya cinta? Sebab ada cinta dalam hati. Dia main hati lah Wak. Risau saya. Okey, kita cuba sambung boleh? Selagi ada waktu. Kejap. Tadi kata rindu. Mana waktunya? Belum waktu lagi. Sekali lagi kita cuba. Tapi saya rasa mungkin sebab dia duduk, dia nervous. Sinilah. Berdiri dia hilang nervous. Betul? Mari. Wakil Bukit Bintang ni. Kenapa? Gigi sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kejap lagi baru kita tanya nama. Kita nak sambung sikit tadi tu. Selagi ada sambung. Rindu. Wow, tepuk tangan untuk brother kita. Assalamualaikum sekali lagi. Apa khabar brother? Khabar baik. Awak nama siapa? Syafiq. Syafiq Khair. Malaikat malam. Bukan? Jom. Tapi tu ni apa? Malaikat siang bukan? Malaikat maut. Tunggu rasa nak balik. Takut. Belum bersedia. Tapi bersedia atau tidak kalau dia dah dipanggilnya? Panggilnya Kalau ada malaikat maut panggil apa? malam. Matilah nak. Kalau malaikat panggil malaikat maut panggil kita jadi apa? Jadi apa? Apa dia? Nazak. Jenazah. Tepuk tangan untuk Syafiq. Apa? Dia tak kisah. Yang penting kita bukan tengok permulaan, tapi Allah tengok pengakhiran kita. Betul Betul. Oh, dia bila cerita pasal malaikat malam aku dah takut. Ya. Siapa ada tertinggal barang? Siapa ada tertinggal barang? Saya buat pengumuman ini. Ada siapa? Nanti saya tinggalkan kat sini boleh? Nanti datang tuntut dekat Syafiq. Kenapa Fik? Fik, okey Fik. Alhamdulillah malam ni sebenarnya barisan Crystal OG hadirkan diri untuk mempromosikan konsert Crystal OG yang membariskan anggota-anggota daripada tahun 2000 sampailah yang masing-masing tahu. Okey? Jadi malam ni sebenarnya Syafiq datang memang tiap-tiap malam ke? Memang datang malam ni saja ke? Macam mana? Saya datang sini Bukit Bintang sebulan sekali. Mai. Okey. Sebulan sekali dan kena hari-hari ngam pula kita orang datang. Macam tu. Kebetulan ada member apa, Roger. Ada konsert malam ni, kita turun lah. Oh, malam ni ada konsert tu lah. Okey, sebenarnya Syafiq daripada mana? Dari KL. Kat mana? Kampung Baru, Congkit? Tapak, Semaju? Kuantan. Okey. Kau orang Kuantan. Kuantan kat mana Syafiq? Kuantan Pahang. Okay. Selama ni saya tersalah pergi Kuantan Johor. Nasib baik Syafiq betulkan saya. Kuantan Pahang. Bila datang sini memang menetap kat sini, memang dari sana. Dulu menetap kat Kuantan, sekarang menetap di sini, menetap Kuala Lumpur. Alright, tepukan sekali lagi untuk Syafiq. Okey, itu saya bersedikit pasal Syafiq dan saya bersedikit pasal barisan Crystal OG. Malam ni kita mengadakan promosi untuk konsert apa Syafiq? Konsert Crystal OG. Wah, OG maknanya siapa? Apa Syafiq? Original Generation. Melayu dia apa Syafiq? Melayu dia original generation adalah Generasi Ori. yeah! 2 tiket bagi kat dia. Wow, mudahnya Syafiq dapat 2 tiket. Mana tiketnya?
kejap lagi ambil. Okey Syafiq, nanti jumpa abang kita kat sebelah sini. Syafiq boleh claim 2 tiket ke konsert Crystal OG yang akan berlangsung pada 1 Mei di Z Kuala Lumpur. Bukan Z dekat Jepun tau, bukan. Kau jangan salah pergi ni. Okey, tapi sebelum tu kau kena hafal siapa brother-brother yang ada dekat belakang ni. Selain Lan Solo, kita ada juga Amai, kita ada juga Napi, kita ada juga Acap. Dekat sini siapa lagi? Mana Napi? Dengar ni, aku tunjuk sekejap Kita ada Amai, kita ada Napi, kita ada Acap. Alright, mana Acap? Pandai. Sebab dia bukan senang nak dapat 2 tiket tu. Jadi kita dia orang jealous. Aku pun tak tahu tiba kau dapat tiket. Aku tak dapat lagi tahu. Okey, mana Napi? Ini Napi. Janggut tak sama malam ni. Mana Aman? Alright. Dan seterusnya kita ada Jo, kita juga ada Ayub dan 2 figura yang dirahsiakan sebelum ni dah diberitahu. Mungkin Syafiq belum tahu, kejap lagi kita bagi tahu. Boleh Syafiq? Tepukan sekali lagi untuk Syafiq dan Tania telah memenangi 2 tiket untuk pergi ke konsert Crystal OG. Yeah, terima kasih Syafiq. Nanti jumpa abang ni Alright, thank you Syafiq. Syafiq nak nyanyi? Saya minat lagu abang Seragam Hitam. Wow, seragam hitam boleh ke? Tapi Syafiq cakap dia tak nak nyanyi seorang-seorang. Sebab dia bukan datang solo, dia datang beramai-ramai dengan warga Bukit Bintang. Kalau kita nyanyi ramai-ramai boleh? Tak cukup semangat lagi, Bukit Bintang boleh. Ada lagi satu mic ke? Ada ke? Ada ke satu mic Jibok? Kalau ada lah, tak ada. Okey, tak apa, kita berkasih sayang dengan Syafiq. Syafiq boleh Syafiq Dia nyanyi sama-sama Syafiq Alright, jom kita sama-sama menghiburkan diri kita dengan lagu ini. Lagu yang telah memperkenalkan kami di awal tahun 2000. Ku suka, kau suka. Nak tunggu. Nak tunggu apa Syafiq? Kau nak punya
Sambil hidup sekali lagi. 1, 2, 3 dalam seketika. Ayo. Syafiq habiskan. 1, 2, 3 Syafiq. Kalau seirnya kau sireng mau boleh tak boleh you paksa melai diri menurut Syafiq mantap, Syafiq mantap. Terima kasih. Tepukan sekali untuk Syafiq. Terima kasih Syafiq. Tahniah. Nanti mana tiket nanti jangan lupa claim, okey? Alright, baiklah. Nak lagi. Okey, memandangkan bercerita tentang pasal tiket tadi tu, kita ada promosi untuk malam ini sahaja kepada semua sahabat handai yang ada, semua yang hadir pada malam ini. Kita nak bagi promosi beli satu percuma satu untuk 50 orang terawal sahaja. Nak tak? Alright. Tapi untuk pengetahuan semua, malam ini sahaja kita buka untuk tiket beli satu percuma satu. Lepas ni dah tak ada. Alright, kalau nak boleh jumpa dengan tim konsert Crystal OG di sini. Alright, so nanti korang boleh redeem terus tiket tersebut di sini. Dengan harga yang mana ya? Standing semua. Yang standing beli satu dapat satu. Oh, standing di Laila. Aku pernah lupa. Kita ada tiket kategori di Laila lagi. Pak belalang, Lagi? ceraga hitam, Lagi? satu kenangan. Suatu kenangan pandainya. Alright. Okay. Alright, baiklah. Dan untuk pengetahuan semua, malam tersebut insya-Allah kami akan memberikan 40 buah lagu. 64, kau tambah lagi Aku cadang 150. Tapi itulah pihak pertubuhan kasih Khairul semua cakap cukup. Dan lagu kau je. Alright, baiklah. Dan malam ini antara malam yang cukup indah pada kami bila ke mana kami telah diberi peluang untuk bersama-sama dengan semua pada malam ini. Tepukan sekali lagi untuk kita semua yang ada di Bukit Bintang. Alright, dan lepas ini kami akan serahkan kembali kepada Bob. Okay, Bob macam-macam Bob akan bagi persembahan lagi, macam-macam lagu lagi. Dan apa lagi nak kata Amai ada apa-apa lagi nak cakap? Tak ada, betul Kau tak ada suara. Makan durian banyak ni. Alright. Apa yang penting, jangan lupa konsert Crystal OG yang menggabungkan barisan generasi Crystal dari tahun 2000 sampailah yang korang tahu. Alright, dan kita mempunyai 12 buah album dan 25 single yang akan kita pecahkan di dalam beberapa segmen khas di konsert Crystal OG nanti. Right? Jadi antara segmen yang ada dalam konsert tu nanti, segmen untuk sifu kami yang melibatkan sifu kami juga. Kenal tak siapa? Dato' Awi. Tepukan untuk Dato' Awi. Alright, memandangkan dia adalah sifu kepada Crystal di awal kemunculan dulu sampailah sekarang, memang kita orang menjadikan dia sebagai reference kami. Kalau apa-apa pun memang dialah yang kami akan rujuk dulu. Dan ini tribute khas untuk dia. Kita nyanyikan sama-sama malam ni, boleh? Ayo, Bukit Bintang, hatiku digirisnya lagi. Ada member, ramai member. Ucup Ahmad, brother kita. Lagi satu ramai ulang kali. Ramai. Ayo. Bismillah.
sama-sama lambai jauh. Yang di atas sana ayo nyanyi dia. Thank you. Sekali lagi semua. Ada lagi. Satu. Terima kasih Bukit Bintang. Kita jumpa di Zat Kuala Lumpur. Ingat 1 Mei 2026 hari Jumaat 8.30 malam bertempat di Zat Kuala Lumpur. Crystal OJ. Terima kasih semua, jumpa lagi. Assalamualaikum. Power sangat bro. Power sangat. Tepukan balik kemudian kan. Come on, tepukan balik kemudian untuk Crystal OG.